memang betul lah, memang benar. Dalam apa saja kita nak buat megastar punya standard. Sebab saya ingat lagi Kak Nita pernah cakap kan dalam dia punya temu bual dia tu, kalau you nak lampu mengapi, muncul dan sebagainya, tapi you punya bajet untuk lampu kecil-kecil lilin, you jangan apa kata membayangkan yang lebih daripada tu. So apa saja nak buat dalam saya cakap ni dalam kata konteks anak seni lah kan. Idea, kreativiti memang semua orang ada, semua orang nak berikan yang luar biasa. Tapi ia setanding jugalah dengan wang yang perlu kita keluarkan. Sokongan perlu ada. Sokongan semualah. Dan sebab itu kalau saya katakan tadi, kalau artis tempatan kita bagi support, beri kepercayaan. Sebenarnya lebih kepada kepercayaan lah. Bila ada kepercayaan, bagi saya apa yang kita nak buat pun lebih mudah sebab orang yakin dengan kemampuan kita. So kita boleh buat lebih bagus. So tak ada isu dia international ke, dia tempatan, kalau dia beri kepercayaan dia memang betul. boleh kan? Antarabangsa pun sebab dia orang ada modal yang besar, dia boleh buat yang luar biasa.